Sebab bila saya nampak gambar tu, dia tak sempat cakap lagi, saya tanya dia lah. Cik ada bela kucing ke? Dia macam terkejut. Macam awak tahu saya bela kucing, awak gambar belakang mata saya tu? Macam tadi memang kabur. Okay. Yang kedua, dia mungkin akan nampak ada tompok-tompok hitam. Dalam pandangan dia tu. So macam tiba-tiba, kalau macam kita sekarang ni, kita tengok muka Amjad hitam lah tiba-tiba. Sebab kenapa? Kalau nak tahu, kucing boleh buat orang buta. Hai. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, nama saya Aiman Fitri bin Maisa. Saya optometris daripada Haniza Optometri Nilai, dan bersama saya, nama saya Muhammad Amjad bin Sulaiman, boleh panggil optometris Amjad, daripada Haniza Optometri HQ Tampin. Okay, HQ. Okay. So, selamat kembali kepada semua pendengar-pendengar Sembang Clear Podcast. Okay, kalau ada yang rindu, Alhamdulillah. Kalau yang baru join, jemput masuk. Selamat jangan datang. risau, selamat datang. Okay. So, dekat Sembang Clear Podcast ni, kita berbicara ilmiah lah. Mostly berkenaan mata. Cuma hari ni kita nak lari topik sikit. Boleh lari topik sikit. So, hari ni saya ada sebab kenapa saya bawa optometris Amjad daripada SQ. Okay, sebab Amjad ni kalau dalam kita punya company digelar pencinta kucing. Okay, cuba Amjad cerita sikit. Saya adalah kat rumah tu bela kucing. Tak banyak. Dalam 12 ekor je. Itu yang tak banyak. Kan banyak tu. Dah boleh buka kedai dah tu. 12 ekor 12 ekor. Macam mana tu bela tu? Memang makan kos tak? Makan kos. Macam kita beli satu kampik beras untuk orang makan. So ada satu lagi kampik beras untuk kucing. Macam tu lah. Makan banyak lah diorang. Makan banyak. Okay. So, yelah, kucing ni pun Nabi suka kan, Nabi sayang. Okay. So, tapi kenapa tiba-tiba kita nak borak pasal kucing ni, Amjad? Sebab macam saya perasan, saya pasti penonton-penonton pun perasan lah. Dekat Malaysia ni, kucing memang haiwan yang paling banyak orang bela, maksudnya dijadikan haiwan peliharaan. Betul. Okay. Sebab apa? Mungkin sebab ada beberapa atau satu household tu mungkin tak mampu nak ada cahaya mata. Jadi mereka memerlukan satu tempat untuk mereka meluahkan mereka punya kasih sayang lah. Betul. So kucing ni dah jadi macam a part of our life lah. Betul. Kita tengok TikTok pun FYP kita kucing. Betul. Kalau dah like satu video kucing tu, 10 tu semua kucing. Macam tu lah. So tapi kucing ni sebenarnya ada juga ada mainkan peranan juga, ada side effect dia. Betul. Dekat mata kita. So hari ni kita akan bincang lebih mendalam lah. Kenapa kita buka dengan kucing ni? Sebab kenapa? Kalau nak tahu, kucing boleh buat orang buta. Nak takut kan? Kita bela kucing tapi kucing tu boleh buat kita buta. Kalau nak tahu lebih lanjut, jom kita dengar. Okay, Amjad. So untuk sembang clear kali ni, kita nak sambung. Tadi Amjad ada cakap kan, kenapa kucing tu boleh buat kita buta? So kalau tu statement yang agak kontroversi lah. Kenapa pula kan? Mesti orang takut juga nak bela kucing kan. Sebab Amjad pun bela kucing kan. Betul. So jangan salah faham. Maksud saya tu itu adalah mungkin salah satu risiko dalam penjagaan kucing lah dekat rumah. Yang bila mana dia bagi kucing dia jalan kat luar, dia kadang-kadang masuk rumah bergaul dengan kita sekeluarga lah. So kenapa benda ni saya percaya perlu diwar-war atau disebarkan lagi ilmu ni. Sebab saya pernah lah terjumpa satu kes yang mana kita dekat kedai optometri ni kan boleh ambil gambar belakang mata. Kita boleh check yang seluruh mata tu kan. Pandas lah kan. So si A ni dia datang dengan komplain, dia kata dia nampak kabur lah. Ni Amjad jumpa waktu screening lah. Betul. Screening mana tu, sekolah? Screening di sekolah. Tapi saya tak ingat dah sekolah mana. Sebab kita pergi banyak juga sekolah. Budak sekolah ke? Dia bapa budak sekolah. Bapa? Faham. Boleh sambung. So dia datang, dia nak check lah. Sebab kita alang-alang kita dah buat screening ni, kita akan bawa semua alat kita lah nak check mata kan. Tapi bila kita check tu,
ada yang tak sedap pula nampak dekat kita punya fundus camera yang kita ambil gambar belakang mata tu lah. Okay, so dekat belakang mata kita nampak ada tanda-tanda satu penyakit yang kita panggil toxoplasmosis. Toxoplasmosis, okay. Ia satu jangkitan dekat bahagian retina kita lah. So dekat retina tu kita nampak apa dia? Bengkak ke nampak? Dia kalau gambar retina tu dia macam dia ada satu Putih. macam tompok, tompok putih kekuningan. Itu biasanya toxoplasmosis tu lah. So maksudnya retina dia dah rosak lah dekat Betul, situ. dia dah dijangkiti lah. Dijangkiti oleh parasite tu. Parasite tu So kiranya maksudnya parasite tu berpunca daripada kucing ke? Tu yang jangan mungkin yang pendengar jangan ambil saya punya ni sekali lalu lah. Kenapa saya cakap kucing tu kan. So kena faham mula-mula toxoplasmosis ni dia daripada parasite yang bernama Toxoplasma gondii. Daripada dia sejenis parasite. Sejenis parasite Kenapa saya cakap kucing tadi tu sebab dia parasite ni sebenarnya dia tak boleh, dia daripada telur dia takkan boleh survive dekat dalam manusia. Dia sebenarnya survive dalam, dia kena hidup atau merebak dekat haiwan. Dia kebiasaannya antara haiwan tu. Maksudnya dekat dia akan start bertelur tu dekat haiwan. Dengan cara macam mana manusia boleh dapat bila kita ada contact dengan haiwan tu. Faham. So maksudnya kita sentuh kucing dia dapat macam tu. Dia ada spesifik. Spesifik jugalah dia. Maksudnya kalau kucing yang memang bersih, dijaga, kebakalan tingginya tak adalah. So yang ni jenis dia berkait rapat dengan najis haiwan tu sendiri. Najis kucing lah kita cakap. Najis lah. So kalau macam kita kemas tag kucing tu tiba-tiba dia termasuk dalam kuku. Betul. Boleh dapat macam tu. Bahayanya. So, kuku semua tu lah. So penjagaan tu nanti kita orang akan bincang lagi dalam macam mana nak kemaskan tag kucing pun kita ajar. So agak menarik topik ni sebabnya yalah kucing ni bukannya satu benda yang rare. Rasanya kalau kita pergi mana-mana pun ada dia kucing. Betul, kat depan kedai kami pun ada kucing. Saya pergi makan lagi tapi tak boleh pun. Okay. Amjad cakap waktu pergi screening tu jumpa yang seorang pakcik ni. Pakcik A dia kena toxoplasmosis. Okay. So and then Amjad ada cakap juga dia dapat kemungkinan besar kebiasaan daripada najis kucing kan. Sebab bila saya nampak gambar tu dia tak sempat cakap lagi, saya tanya dia lah. Cik ada bela kucing ke? Dia macam terkejut. Macam awak tahu saya bela kucing awak gambar belakang mata saya tu? Macam ni kan. Saya explain lah. Faham. So Amjad cakap tadi dia parasite. Dia merebak melalui najis. Betul. Dia melalui najis kucing saja ke atau ada haiwan lain yang atau ada cara lain yang boleh merebak? Bagus soalan. Kalau tak kucing dia yang dipersalahkan kan. Kucing pun tanya juga kenapa salah dia je. Orang lain punya problem dia dipersalahkan. Betul, semua kena dia. So dia selain najis kucing dia boleh parasite punya telur ni dia boleh survive dekat mana-mana haiwan lain pun. Sebab tu even macam lembu, kambing pun boleh kena boleh dijangkiti parasite ni. Cicak saya. Tak Ada tahu mana lah tahu. So macam bila dia kena kat lembu tu, so maksudnya kalau kita kan makan daging lembu. So kalau kita makan daging lembu yang tak dimasak betul, tak dimasak habis, maksudnya parasite tu boleh survive. Masuk badan kita bila kita makan. Bahayanya. Betul. Tapi kalau maksudnya medium rare tu sangat tak digalakkan lah. Betul. Kalau saya personally saya memang suka well done lah. Tapi yang suka medium rare jangan attack saya lah. Just ada risiko lah kan. Betul dia ada risiko. Dia daging seloknya masak sehabis yang ni lah. Bagi apa-apa yang ada kat daging tu tak boleh survive. Faham. Okay. So biasanya kan Amjad, tadi Amjad cakap najis lembu. So kiranya orang yang kerja dekat ladang-ladang je yang berisiko. Betul, tinggi juga risiko tu. Sebab siapa lagi yang berisiko tu? Sebab kalau ni mengikut data lah. Data ni dia boleh jadi tak tepat sebab ada je orang yang tak dirawat. Maksudnya dia tak pergi hospital. Kita tak tahu pun dia ada. Ini yang berdasarkan orang yang dapatkan bantuan lah. So dekat Malaysia ni dia dalam
13 ke 30% juga orang yang pernah dijangkiti toxoplasma ni. Toxoplasmosis ni. Berapa persen ni? 13 ke 30%. Banyak juga tu. 13 ke 30%. Kebanyakan daripada tu yang kita dapat daripada data tu adalah bangsa Melayu, lelaki yang duduk luar bandar. So nampaklah trend tu. Yalah, luar bandar kan sebab maybe dia kerja kampung. Betul. And mostly akan ada ternakan. Faham. Risau juga. So maksudnya itu yang datang jumpa doktor. Betul. Kita tak tahu kalau ada budak-budak yang main dengan kucing ke kan. Betul. So kalau tak check memang tak tahu lah tu. So dia kena dapatkan check sebab kenapa benda ni bahaya. Dia biasanya dia tak ada simptom. Maksudnya even parasite tu dah masuk kita punya badan, dia lambat tunjuk simptom tu. Faham. So yang biasa berisiko ni memang siapa lagi tadi macam yang kerja dekat kebun. Lepas tu kalau yang kucing mungkin dia kucing indoor yang memang indoor saja mungkin kurang sikit risiko tu lah. Ni kucing yang dua-dua. Kadang-kadang dekat rumah kucing masuk. Waktu lain kucing dia main kat luar, kita tak tahu dia gimana. Air longkang yang kotor tu pun boleh ada parasite tu juga lah. Kalau Amjad 12-12 tu kucing dalam ke kucing luar tu? Halau, itulah tu. Dia luar dalam. Luar dalam tu lah. Tapi rasanya Amjad dah ambil precaution kan. Betul. So rasanya at least kalau apa tu kita kena berhati-hati lah. Okay, so siapa-siapa yang dekat luar sana yang tergolong dalam golongan yang berisiko ni kena berhati-hati lah. Okay. Okay Amjad, tadi Amjad dia cakap pasal so kalau macam parasite toxo tu dia masuk dalam badan kita, dia tak terus attack mata kan. So maksudnya ada chances jugalah dia attack mata, ada chances dia tak attack mata. Betul. So macam mana tu? Apa dia punya mekanisme tu? Dia akan menetas memang dekat haiwan lah. Maksud daripada haiwan tu kita handle najis kucing tu ke, kita makan ke, dia akan masuk dalam badan kita dalam bentuk dia dah menetas. So sekarang ni bila dia masuk, sebenarnya orang yang risiko tinggi, maksudnya kepada orang-orang yang berbahaya, yang dijangkiti parasite ni, orang yang imun dia lemah dengan ibu mengandung. Orang imun lemah tu sebab kalau imun orang tu kuat, sebenarnya even parasite tu ada kat dalam badan dia, parasite tu dia jadi tak berbahaya. Dia tak boleh nak lawan imun tu. Faham. Maksudnya badan kita boleh lawan lah untuk okay. So sebab macam kalau ibu mengandung kan maybe immune system dia agak lemah. Kalau orang ada HIV ke AIDS kan, penyakit ataupun orang yang sedang menghidap kanser tengah melalui kemo kan, itu lemah kan, pun kalau bila dia kena toxo ni risiko dia lagi tinggi untuk memberi kesan tu lah pada mata. Faham. So sebab kita kan sembang clear kan pasal mata kan. So just nak tahulah kan yang toxo ni maybe dia ada efek lain. Tadi Amjad cakap nampak dekat retina tu kuning-kuning putih-putih kan. Cuba Amjad cerita sikit macam mana boleh jadi tu. Dia macam dia boleh jadi, dia punya duration tu dia tak ada yang fix tau. Maksudnya katakan kan macam tadi saya cakap dekat saudara Aiman yang ibu mengandung ni bahaya. Sebab apa? Kalau ibu mengandung tu ada parasite tu boleh berpindah ke kandungan dia, ke janin dia. So katakan maksudnya budak tu lahir-lahir memang dengan parasite tu dalam dia boleh jadi dia tak memberi kesan waktu dia kecil pun. Dia umur 20 tahun je tu pun nampak kesan dia dekat mata. Bahayanya. Bahaya betul. Bahaya. So maksudnya mungkin mak dia okey, anak dia pun lahir okey, tiba dah besar jadi macam tu. Walaupun dia orang tak ada bela kucing ke, tak ada apa macam tu. Faham. Kesian jugalah. Cuma itulah macam, tapi ada juga kes lah macam di mana sebab dia risiko daripada ibu ke bayi tu dia bergantung kepada trimester kandungan tu. Kalau trimester yang ketiga tu adalah lagi tinggi risiko untuk parasite tu dia berpindah ke janin. Tapi kalau dia menjangkiti waktu awal trimester, risiko untuk pindah tu kurang. Tapi kalau if dia dijangkiti waktu trimester awal ni, dia bahaya kepada janin sebab dia boleh lahir dengan kecacatan. Kecacatan tu melibatkan boleh otak, pendengaran dan penglihatan lah, of course. Yalah, dia parasite tu dia dah kacau nutrition semua kan. Faham. So dia bukan setakat efek mata, boleh efek janin jugalah. Kesiannya. So okay, tadi Amjad cakap Amjad nampak dia dah tu kan
lupa kuning tu. dekat fundus tu. So vision dia memang kacau lah kan. Dia tak nampak lah. Apa orang kata dia punya tahap penglihatan tu pun kabur lah. Sebab macam sebenarnya Iman kata tadi, Tok So ni mungkin dia ada kesan-kesan lain dekat bahagian badan kita yang lain, tapi kat hari ni kita nak cakap pasal kesan pada mata lah. So kalau nak tahu kesan-kesan di pada mata, antaranya penglihatan tu memang kabur. Okay. Yang kedua, dia mungkin akan nampak ada tompok-tompok hitam dalam pandangan dia tu. So macam tiba-tiba, kalau macam kita sekarang ni, kita tengok muka Amjad hitam lah tiba-tiba. Macam tiba-tiba tengah hilang lah. Tiba-tiba muka sensor dia. Weh, sensor. susah juga tu. Tengok kalau macam saya balik rumah tengok hitam. Tiba-tiba tak nampak tu. Weh, Allah. Weh, dugaan tu. Seram. Dah macam tengok cerita hantu, tiba-tiba muka nampak hitam. So kalau seram ke kalau balik tengok baru habis solat muka hitam. Takut kita ingat benda lah kan. So kiranya kena check mata lah ni kan. Kalau tak check memang takkan tahulah. Kalau boleh check mata selalulah, sebab macam saya kata tadi, dia punya daripada waktu dia masuk badan kita tu, kita tak tahu bila dia akan tunjuk kesan. Tapi kalau katakan dia dah terkesan belakang mata tu, dia mungkin dia akan start kecil, dia akan membesar, dia takkan terus besar. Dia macam slow process lah. Dia progress slow and steady lah dia parasite ni. Katakan lah kita di tahap awal, biasanya doktor boleh bagi ubat lah. Ada ubat, dia akan makan ubat antiparasite. Faham. So untuk buang balik lah parasite tu. Cuma kalau terlalu lambat dapatkan bantuan, mungkin belakang mata tu dah ada parut. So bila dah ada parut tu, tak boleh nak buat apa lah. Too late lah. Bahayanya. Takut pula dengar. Okay, tadi kita dah tahu apa kesan dia. Sebab dia efek mata, boleh efek janin juga. Okay. Tapi kalau yang dah efek mata tu kan, so apa kita, maksudnya doktor boleh rawat tak? Kalau macam tadi maybe macam tadi Amjad cakap bagi ubat kan, itu cara rawat. Kalau cara nak cegah pula macam mana tu? Sebab cara bak kata orang, kita lagi better kita mencegah dari merawat kan? Betul. So cara-cara cegah ni yang saya percaya pendengar-pendengar kita yang tunggu dari tadi, yang awal tadi, kalau saya nak cara jaga nak bela kucing, sayang kucing, tapi tak nak kena benda ni, siapa yang nak? Takkanlah sebab kita bela kucing, kita jadi buta. Betul. Bahaya tu. Bukan salah kucing, bukan salah siapa-siapa lah. So cara nak mencegah ni, salah satu dia, macam saya cakap tadi, benda ni dari najis-najis kucing tu sendiri. So kalau boleh katakan kita nak uruskan dia punya bahan buangan tu, nak buang tukar kotak pasir ke, buang pasir ke, make sure pakai sarung tangan. Handle apa-apa yang kotor-kotor berkaitan dengan haiwan, tak kisahlah kucing ke, yang kerja-kerja yang ada bahan haiwan ternakan seperti ayam, lembu. Kalau nak bersihkan yang punya tempat tu, pakai sarung tangan. Pakai, kalau boleh pakai PPE ke. Kalau modal lebih boleh lah. Yalah, sebab diorang pun kalau jenis diorang, kalau yang mampu maybe dia boleh beli apa tu, pasir tu kan. Kalau yang jenis, kalau kucing yang liar sikit ni, maybe kalau belakang rumah, so bau dia pun dah satu. Betul. Bau dia kali 12. Kali 12. Sudahnya bau rumah tak ada, bau tai mereka yang banyak. So okay, so kena pakai sarung tangan lah. Kalau macam tai burung pun gila lah kan. Tai burung Sebab yelah dekat. Kalau kita bersihkan. Seloknya pakai je lah. Betul, boleh pakai, tak ada masalah. Itulah. Tapi cuma selain najis tu tadi, daging masa habis lah. Cara pencegahan. Yang satu lagi, dia boleh, yang saya tertinggal tadi, telur dia ni boleh juga ada dekat sayur-sayuran dengan buah-buahan. Sayur maksudnya? Okay. So macam mana tu? Tapi jangan saya cakap ni yang orang-orang tak makan sayur bersorak. Betul lah aku sayur. Saya toge. Okay, saya tak makan. Okay, kita geng. So maksudnya sayur pun boleh jadi pembawa. Pempunca. Tempat pembiakan tu lah. So kalau ni je lah, kita kata basuh je lah. Make sure sabun pula, dia punya buah sayur tu letak sunlight dekat sayur.
Air pipe itu Air baik je lah. Lalukan air sampai dia betul-betul bersih. Mungkin 2-3 kali bilal masak, insyaAllah tak apa-apa lah. Faham. Yelah, sebab kadang-kadang kita tak tahu. Sebab kadang contohlah kita makan kat luar. Especially macam ayam penyet ke ayam gepuk kan. Kadang dia bagi kubis tu tak, kita takut nampak macam tak cuci. Betul, faham. Tak celur ke apa, risau juga kan. Lah dia nak tahulah benda tu boleh makan. Tapi dia kena cuci ke dulu, risau juga tu. Proses itu betul lah, laluan yang betul lah. Okay. Baik ni. Sayur pun suka lah tu orang tak makan sayur buah kan. Jangan makan sayur. Sayur kena makan. Sayur sedap, kecuali toge. Toge tak sedap. Toge tak sedap. So kiranya Tokso ni secara overall ni memang kita kena elak lah kan. Kena elak je lah. Parasite ni lah ialah sebabnya benda ni dah jadi ramai yang membela kucing tu kan. Maknanya kita memang penting lah sebenarnya pada semua yang kuan-kuan kiranya yang bela kucing kat luar sana, penting sebenarnya untuk dapatkan pemeriksaan masa juga lah. Betul. Apa kata nak datang kucing pergi mandi ke dekat kedai pet shop tu lama masa kan. Silakan kita belajar kembali mana-mana pendekatan. Cek mata sekejap. Sekejap je, tak lama pun kita cek mata, kita tengok gambar belakang mata. Sebab let's say lah kalau kita dapat detect awal, kita dapat delay the worst things happen lah. Better be safe than sorry. Okay. So bagi Amjad lah, apa yang Amjad nak sampaikan kepada pendengar-pendengar semua? Mungkin apa saya nak cakap, jangan anggap memang mungkin semua yang dia tepi tu mungkin tak kita sadar ada mata. Tapi sebaiknya kita ambil extra effort lah, dapatkan pemeriksaan yang mungkin kena pada waktu je lah. Maksudnya kalau rasa lama macam gini lah saya cek mata, saya dah lama sangat. Tinggallah sekejap kita cek untuk kita legakan hati tu. So tak payah fikir, boleh banyak lagi benda lain nak fikir lah. Betul. Yelah, kalau sebab setiap orang punya busy gitu kan. So say ada yang busy dengan kerja, ada yang busy dengan kucing. Macam pula busy dengan dua. Kucing busy dengan kerja pun busy. So tapi itulah bab kesihatan ni kita jangan buat main. Sebab once happen, most of it kalau yang dekat mata ni lah kebanyakannya irreversible. Betul. Dia dah terkesan kat belakang mata tu tak boleh nak pusing balik lah. Betul. Kesian kalau benda tu kena dekat budak-budak kaki lah kan. Kalau nak belajar pun susah. Okay. Jadi buat pendengar Sempang Klinik Podcast hari ni, okay, saya ingin mengucapkan terima kasih sebab sudi mendengar, dan kepada anda juga terima kasih juga sebab sudi share ilmu pasal Tokso sama saya lah. Okay. Nanti kalau datang lagi lepas ni buat kucing lah ke, InsyaAllah boleh juga main-main kan. Okay, jadi itu sahaja. Okay, jangan lupa like, subscribe dan share video kita hari ni. Okay, kalau rasa ilmu yang anda dapat hari ni bermanfaat, share lah kepada kawan-kawan anda. Boleh tanya dekat komen lah. Boleh tinggalkan soalan anda di ruangan komentar. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum. Okay, bye-bye.